Guys, Amerika Syarikat sekali lagi dikejutkan oleh Iran. Yes, benda ni dah berkali-kali dah. AS pun tak dapat tahu macam mana nak kalahkan Iran lagi dah. Trump cakap dalam 1 minggu ataupun beberapa hari je Iran akan kalah. Tetapi benda itu tak pun terjadi. Kali ini, kalau korang belum lagi tengok berita, okey, ini adalah berita yang saya sampaikan secara ringkas, padat dan cepat. Nama saya Fazil, saya buat video ini untuk korang. Jadi jangan lupa follow saya dulu untuk dapatkan maklumat terkini. Okey, kalau korang belum tahu lagi, Iran berjaya menyerang kawasan di Is Not Real, iaitu kawasan Arad di Bandar Dimona. Hampir 100 orang telah pun tercedera di dalam serangan ini. Dan yang lagi mengejutkan, ini adalah serangan yang dilakukan berhampiran dengan program nuklear Is Not Real. Dan di tempat nuklear Is Not Real tu dikatakan mempunyai senjata yang disimpan oleh Is Not Real lah, senjata nuklear lah. Walaupun Is Not Real tak pernah pun mengatakan mereka mempunyai senjata nuklear, walaupun satu dunia tahu bahawa Is Not Real mempunyai senjata nuklear. Okey, dan yang ini mengejutkan lah. Ini membuktikan bahawa defensif udara Is Not Real, iaitu Iron Dome dan juga David Sling dan kebanyakan itulah, okey, Patriot missile pun tidak dapat menangkis peluru berpandu balistik Iran. Okey, yang benda ini dikatakan walaupun dah berminggu-minggu, pelancar-pelancar Iran pun telah pun dibom oleh Amerika Syarikat dalam kempen pengumuman udara yang dilakukan oleh Amerika Syarikat dan Is Not Real. Iran masih lagi mampu meluncurkan peluru berpandu balistik diorang ke atas Is Not Real. That's one of the news lah. Second news is Iran berjaya melancarkan peluru berpandu mereka ke pangkalan Diego Garcia. Pangkalan ini sangat-sangat kontroversial. Ini adalah pangkalan Amerika Syarikat di Lautan Hindi. Dan lagi mengejutkannya, pangkalan ini berada 4,000 km daripada Iran. Ini membuktikan bahawa misal-misal Iran bukan sahaja dapat menuju 2,000 ke 2,500 km daripada Iran, bahkan 4,000 km ke arah pangkalan di Diego Garcia. Kalau Iran memang mempunyai misal sebegitu dan telah pun terbukti, maksudnya Iran boleh melancarkan peluru berpandu sehingga ke London di Eropah.